Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya. Dengan penuh rasa dan juga bangga, izinkan saya memulakan bicara. Pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan membentuk guru berjiwa pendidik berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Untuk makluman semua, pelan ini merupakan satu dasar utama yang dirangka bagi mentransformasikan sistem pendidikan negara agar sesanding dengan pendidikan bertaraf dunia. Ia bukan sahaja memberi fokus kepada pencapaian akademik pelajar, malah turut menekankan pembangunan sasiah, nilai dan kemahiran insaniah. Aspirasi pendidikan negara bertujuan melahirkan masyarakat yang progresif, berdaya saing serta berintegriti. Hal ini amat penting dalam menghadapi cabaran globalisasi dan perkembangan pesat teknologi masa kini. Dalam konteks pendidikan abad ke-21 pula, sistem pendidikan menekankan kepentingan kemahiran berfikir aras tinggi, penggunaan teknologi dalam pembelajaran serta pembentukan nilai murni dalam kalangan pelajar. Oleh itu, guru perlu memainkan peranan yang lebih luas, bukan sekadar sebagai penyampai ilmu, malah sebagai ejen perubahan, pembimbing moral dan juga teladan yang baik kepada pelajar. Guru yang berjiwa pendidik ialah guru yang bukan sahaja menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki khasiat terpuji, beretika serta komited dalam melaksanakan tanggungjawab profesional mereka. Mereka mampu membimbing pelajar secara holistik dari segi intelek, emosi, rohani dan sosial. Sehubungan itu, pembentangan ini akan menjawab dua persoalan utama, iaitu bagaimanakah kefahaman terhadap aspirasi pendidikan dapat membentuk sasiah, nilai dan tanggungjawab profesional seorang guru. Mengapakah guru perlu menghayati aspirasi dan hala tuju pendidikan dalam melaksanakan tugas mereka bagi memartabatkan profesion keguruan. Diharapkan melalui pembentangan ini, kita dapat memahami dengan lebih jelas tentang peranan penting guru dalam merealisasikan aspirasi pendidikan negara serta kepentingan membentuk guru yang benar. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, terdapat 6 aspirasi murid yang menjadi teras utama dalam melahirkan generasi masa depan yang seimbang dan holistik. 6 aspirasi tersebut merangkumi pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran wibahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Namun begitu, bagi tujuan pembentangan ini, saya telah memilih 3 elemen utama yang sangat signifikan dalam membentuk guru berjiwa pendidik, iaitu yang pertama, kemahiran berfikir, yang kedua, etika dan kerohanian, yang ketiga, identiti nasional. Pemilihan ketiga-tiga elemen ini adalah kerana ia bukan sahaja memberi kesan secara langsung kepada pembangunan pelajar, malah turut mempengaruhi pembentukan sasiah, nilai dan profesionalisme seseorang guru. Sebagai contoh, elemen kemahiran berfikir menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pengajaran. Guru perlu menggalakkan pelajar berfikir secara kritis dan tidak hanya bergantung kepada hafalan semata-mata. Seterusnya, elemen etika dan kerohanian pula menekankan kepentingan nilai moral dan akhlak dalam kehidupan seharian. Dalam hal ini, guru berperanan sebagai contoh teladan yang akan ditiru oleh pelajar dari segi tingkah laku dan kepribadian. Elemen identiti nasional pula amat penting dalam memupuk semangat cinta akan negara serta menghormati kepelbagaian budaya dalam kalangan pelajar. Guru perlu memainkan peranan sebagai ejen perpaduan bagi memastikan keharmonian dalam masyarakat dapat dikekalkan. Jelaslah bahawa ketiga-tiga elemen ini saling berkait dan menjadi asas penting dalam usaha melahirkan
tetapi juga memiliki tafsir yang tinggi serta komitmen tinggi terhadap profesi keguruan. Aspirasi murid yang pertama yang saya akan uraikan ialah kemahiran berfikir analitik atau hebat. Kemahiran ini merangkumi keupayaan pelajar untuk berfikir secara kritis, kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan sesuatu masalah, membuat keputusan serta menghasilkan idea baharu. Dalam pendidikan abad ke-21, kemahiran ini amat penting kerana pelajar tidak lagi hanya bergantung kepada hafalan fakta tetapi perlu memahami, menganalisis dan mengaplikasikan ilmu dalam situasi sebenar. Sehubungan ini, guru memainkan peranan yang penting dalam memudayakan hebat dalam didik darjah. Penghayatan terhadap elemen ini akan membentuk tafsir guru yang lebih progresif dan dinamis. Antara ciri tafsir guru yang terbentuk melalui elemen ini ialah berfikiran terbuka dan menerima pandangan pelajar. Yang kedua, kreatif dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, sentiasa berusaha dalam mencari pendekatan baharu yang lebih berkesan. Selain itu, guru juga akan menjadi lebih reflektif terhadap amalan pengajaran mereka. Guru akan sentiasa menilai kebetulan kaedah yang digunakan dan melakukan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Sebagai contoh, guru tidak hanya mengajar secara tradisional seperti kaedah Shaw and Hall, tetapi ia mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Antaranya termasuk penggunaan video interaktif, kuis digital seperti Kahoot atau Quizlet, serta pembelajaran berasaskan projek. Melalui pendekatan ini, pelajar akan lebih aktif dalam pembelajaran, berani mengeluarkan pendapat serta mampu berfikir di luar kotak. Secara tidak langsung, guru telah berjaya membimbing pelajar untuk menjadi individu yang berdaya saing dan kreatif. Dari segi kesan terhadap sosial guru, elemen ini menjadikan guru lebih inovatif dan berinisiatif tinggi, mempunyai daya saing dalam profesi dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan pendidikan. Hal ini jelas menunjukkan bahawa guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu tetapi berperanan sebagai pemudah cara yang membimbing pelajar dalam proses pembelajaran. Menjawab persoalan kunci yang pertama, kefahaman terhadap aspirasi ini membentuk guru yang bertanggungjawab untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi. Manakala bagi persoalan kunci yang kedua, guru perlu menghayati elemen ini supaya dapat memastikan sistem pendidikan negara melahirkan generasi yang mampu bersaing di peringkat global serta menghadapi cabaran masa depan dengan lebih yakin. Sebagai kesimpulan kedua, elemen kemahiran berfikir ini bukan sahaja membentuk pelajar yang berkualiti, malah turut melahirkan guru yang berwawasan, kreatif dan sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran mereka. Elemen kedua yang akan saya uraikan ialah etika dan kerohanian. Elemen ini menekankan kepentingan nilai murni dalam diri pelajar seperti kejujuran, amanah, hormat informasi dan bertanggungjawab. Nilai-nilai ini amat penting dalam melahirkan Islam yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dalam konteks pendidikan, elemen etika dan kerohanian tidak boleh dipisahkan daripada peranan guru. Hal ini kerana guru bukan sahaja bertanggungjawab menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk akhlak dan kepribadian pelajar. Guru memainkan peranan penting sebagai contoh teladan kepada pelajar. Setiap tingkah laku, percakapan dan sikap guru akan diperhatikan dan ditiru oleh pelajar, sama ada secara sedar atau tidak. Oleh itu, guru perlu sentiasa menjaga tazkiyah diri agar selaras dengan nilai-nilai murni yang ingin diterapkan. Jika guru mempunyai tazkiyah yang baik seperti bersikap jujur,
amanah dan bertanggungjawab, pelajar juga akan terdorong untuk melampaui sikap tersebut dalam kehidupan seharian mereka. Penghayatan terhadap elemen ini akan memberi kesan yang besar terhadap pembentukan sasiah guru. Antaranya ialah guru menjadi individu yang lebih berintegriti dalam melaksanakan tugas, bersikap adil dan tidak berat sebelah terhadap semua pelajar, menjalankan amanah dengan penuh tanggungjawab dan keikhlasan. Selain itu, guru juga akan lebih peka terhadap keperluan emosi dan moral pelajar. Guru bukan sahaja mengajar, tetapi turut membimbing dan mendidik pelajar supaya menjadi insan yang berakhlak mulia. Sebagai contoh, guru yang menepati masa akan menunjukkan disiplin yang tinggi. Guru yang berlaku adil pula akan memastikan semua pelajar mendapat layanan yang sama tanpa menggunakan latar belakang. Manakala guru yang menghormati pelajar akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih positif, harmonis dan selesa. Dalam situasi tertentu, guru juga perlu menjadi pembimbing moral kepada pelajar. Contohnya, apabila berlaku konflik antara pelajar, guru perlu bertindak secara bijaksana dengan menanamkan nilai toleransi, kesabaran dan saling menghormati. Dari segi kesan yang lebih luas, ilmu ini membantu melahirkan guru yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga tinggi nilai kemanusiaan dan kepribadian. Jawab soalan kunci yang pertama, aspirasi ini membentuk guru sebagai individu yang mempunyai nilai moral yang tinggi, berintikad serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas profesional mereka. Guru bukan sahaja mengajar, tetapi mendidik dengan hati dan jiwa. Manakala bagi soalan kunci yang kedua, guru perlu menghayati elemen ini kerana profesi pendidikan bukan sekadar satu pekerjaan, tetapi merupakan satu amanah besar dalam membentuk generasi masa depan. Tanpa nilai etika dan kerohanian, seseorang guru mungkin gagal menjalankan peranan sebagai pendidik yang sebenar. Elemen etika dan kerohanian ini amat penting dalam membentuk guru yang bersifat pendidik, berakhlak mulia dan mampu menjadi contoh terbaik kepada pelajar serta masyarakat. Elemen ketiga yang saya akan huraikan ialah identiti nasional. Elemen ini bertujuan melahirkan pelajar yang mempunyai jati diri yang kukuh sebagai rakyat Malaysia. Antara aspek utama dalam elemen ini ialah semangat cintakan negara, menghormati kepelbagaian budaya serta mengamalkan nilai perpaduan dalam kehidupan seharian. Dalam konteks negara Malaysia yang terdiri daripada masyarakat berbilang kaum, agama dan budaya, elemen identiti nasional amat penting bagi memastikan keharmonian dan kestabilan negara dapat dikekalkan. Sehubungan itu, guru memainkan peranan yang sangat penting dalam memupuk semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan pelajar. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi ejen penyatuan yang menyatukan pelajar daripada pelbagai latar belakang. Penghayatan terhadap elemen ini akan membentuk tasiah guru yang lebih peka dan prihatin terhadap kepelbagaian budaya. Guru perlu memahami latar belakang pelajar serta menghormati perbezaan yang wujud dalam bilik darjah. Antara kesan elemen ini terhadap tasiah guru ialah guru menjadi lebih peka terhadap kepelbagaian budaya dan agama, mengamalkan nilai perpaduan dan toleransi dalam pengajaran, dan bertindak sebagai ejen penyatuan masyarakat. Selain itu, guru juga akan lebih berhati-hati dalam penggunaan bahasa, contoh dan pendekatan pengajaran agar tidak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Selain itu, guru juga akan lebih berhati-hati dalam penggunaan bahasa, contoh dan pendekatan pengajaran agar tidak menyentuh sensitiviti mana-mana pihak. Ini menunjukkan tahap profesionalisme yang tinggi dalam kalangan guru. Sebagai contoh, guru boleh menggalakkan aktiviti berkumpulan yang melibatkan pelajar daripada pelbagai kaum. Melalui aktiviti ini,
Pelajar dapat belajar untuk bekerjasama, menghormati pandangan orang lain, serta memahami budaya yang berbeza. Selain itu, guru juga boleh meraihkan kepelbagaian budaya dalam pembelajaran seperti memperkenalkan perayaan utama di Malaysia, makanan tradisional, serta adat resapi pada tahun. Pendekatan ini bukan sahaja menarik, malah dapat mengukuhkan semangat perpaduan dalam kalangan pelajar. Dalam aspek yang lebih luas, guru juga berperanan menanam semangat cintakan negara melalui aktiviti seperti sambutan Hari Kebangsaan, nyanyian lagu patriotik serta perbincangan tentang sejarah negara. Ini dapat membantu pelajar menghargai pengorbanan tokoh-tokoh terdahulu dan meningkatkan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Dari segi kesan terhadap sosial guru, elemen ini melahirkan guru yang berfikiran terbuka dan menghormati kepelbagaian, mengutamakan keharmonian dalam dinamika dan komited dalam membentuk kepaduan dalam kalangan pelajar. Menjawab soalan yang pertama, aspirasi ini membentuk guru yang bertanggung jawab dalam memupuk semangat kita negara serta dilakukan paduan dalam diri pelajar sejak di bangku sekolah lagi. Manakala bagi persoalan yang kedua, guru perlu menghayati elemen ini bagi memastikan keharmonian dan perpaduan masyarakat terus terpelihara. Seterusnya menyumbang kepada kestabilan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Sebagai lukisan, elemen identiti nasional bukan sahaja penting dalam menakdirkan pelajar yang mempunyai semangat patriotisme, malah turut membentuk guru yang berperanan sebagai pemupuk perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat. Secara keseluruhannya, ketiga-tiga elemen ini menunjukkan bahawa aspirasi pendidikan bukan sahaja memberi kesan kepada pelajar, malah turut membentuk khasiat guru itu sendiri. Guru yang menghayati aspirasi ini akan menjadi lebih profesional, berintegriti tinggi, berdaya saing dan menjadi contoh terbaik kepada pelajar. Ini selaras dengan matlamat untuk memartabatkan profesion keguruan di Malaysia. Sebagai penutup, jelaslah bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk guru berjiwa pendidik. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tetapi pembina sahsiah, pembimbing moral dan pencorak masa depan negara. Akhir kata, kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.